Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Banyak lagi tak balik ni grup ni. Ada lagi ibu-ibu yang penting-penting ni. Kontor lidah ada? Ada. Mama ada? Nasruddin Alkon Keki tak ada? Ada tak? Oh, Nasruddin Alkon Keki tak ada. Oh, banyak. Sebagian besar tak ada. Separuh lebih tak ada. Balik ni. Yang aku tak faham pasal Padi dengan Ustaz Amir ni, dia kan bawa lembu dia. Lembu tu bawa balik naik lori. Dah bayar dah 3-4 tahun sebelum pada tu. Masa jual nasi apa benda dekat tu, bayar siap-siap. Lepas tu, dia orang kata nak hantar. Kita buat kandang. Dalam masa 3 tahun sebelum balik tu, 2 kali buat kandang. Buat kandang besar. Pasang cyclone. 2 kali lebuh. Lepas tu buat kandang kecil. 3 kali. Pun lebuh. 36 bulan, bagi 5 kali. Berapa setiap bulan berapa? Berapa bulan sekali buat? Lembu tu tak ada sampai ke sini. Hilang lah. Ada cerita orang kaya, ada cerita duit dia dekat situ. Dia cerita yang Ahmad Andani ni, dia ada cerita duit dia dekat situ. Saya tak pernah tengok duit tu. Dan dia kata ada ganti kot ni, tak ada. Tak pernah berlaku. Saya nak rakyat Malaysia dengan satu dunia tahu, tak pernah berlaku. Yang Ahmad cerita apa benda kot ni, tak ada. Dia nak kena curi, dia nak kena ganggu. Sampai rumah tangga nak kena ganggu dengan dia. Nak adakan cerita dia. Dia sebagai penunggang agama sejati dekat situ. Dia daripada unit pertubuhan. Sekretariat Pertubuhan Haram tu. Kebangsaan punya. Kita nak semua orang agensi kerajaan ni mari bantu siasat ni. Yang mana tahu tu maklumat tu, yang report apa benda tu, kita kongsi sikit. Macam mana kaedah dia. Kaedah perbincangan dia. Dia bincang dengan orang tua saya apa benda. Itu masalah perbincangan dia. Apa kena-mena dengan saya? Perbincangan dia dengan ayah saya ni, dia nak kena curi benda tu. Perbincangan dia ada masjid. Itu masalah dia. Bukan masalah saya. Kita ni nak kena faham dia nak kena curi ke jadi macam mana? Ada satu kaedah dia mencuri dekat situ.